Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang penonton sekalian, bersama dengan saya Ustaz Muhammad Nakyuddin bin Ismail bagi perkongsian video kuliah 5 minit anjuran Sekolah Menengah Agama Lughatil Arabiyah. Dalam video ini ingin saya kongsikan satu tajuk berkaitan dengan keindahan mukjizat Al-Quran bertepatan dengan bulan Al-Quran yang kita hadapi ketika ini, iaitu bulan Ramadan. Keindahan mukjizat Al-Quran sangat banyak. Namun dalam perkongsian yang ringkas ini ingin saya kongsikan kepada sidang pendengar sekalian dua keindahan mukjizat Al-Quran. Yang pertama, kita perlu faham bahawa Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara sebab kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat baginda Nabi, kerana pada waktu itu yang mana Nabi menghadapi orang kafir Quraisy, mereka ini bangga dengan kehebatan mereka dalam bersyair ataupun ilmu bahasa mereka. Jadinya apabila datangnya Al-Quran, diturunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang sangat indah, bahasa yang sangat tinggi martabatnya, yang mana mengalahkan kepada ketinggian dan kehebatan bahasa-bahasa syair-syair nasar yang mana dipelopori ataupun dibanggakan selama ini oleh orang kafir Quraisy. Maka keindahan yang pertama mukjizat Al-Quran adalah keindahan bahasa Al-Quran tersebut itu sendiri, iaitu dalam bahasa Arab. Antaranya kan berlaku satu kisah yang mana kita tahu dalam Al-Quran ada suatu surah yang dinamakan surah Al-Fil, yang menceritakan tentang tentera Abrahah bersama dengan tentera bergajahnya yang berhajat nak menghancurkan Kaabah. Maka dicabarlah kepada ada seorang ni namanya Musailamah Al-Kazzab. Dia ni mengaku sebagai Nabi, dan dia pun dicabar untuk buat satu surah ayat Al-Quran, satu surah yang sebanding dengan Al-Quran berkaitan dengan Al-Fil. Maka dia cuba buat. Maka apa yang dia buat? Dia buatlah ayat, dia pun cuba buat surah Al-Fil juga. Maka dia buatlah cerita pasal gajah. Ayatnya lebih kurang dia kata Al-Fil wa ma adraka mal fil wa zanabun wabil wa khurtum tawil. Maksudnya apa? Iaitu dia cakap gajah. Apakah itu gajah yang mana ekornya pendek, kemudian belalainya panjang? Maka itu yang dibuat oleh dia. Jika dibandingkan dengan Al-Quran kan sangat jauh itu. Ayat-ayat itu seperti ayat kanak-kanak saja kan. Tapi dia nak menunjukkan bahawa nak menunjukkan kononnya mereka tu mampu untuk menandingi Al-Quran. Hakikatnya tak ada siapa yang boleh melawan ataupun nak menyaingi dengan bahasa indah Al-Quran, sebab itu kalam bukannya kalam daripada manusia biasa, tetapi kalamullah, iaitu kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah katakan dan nukilkan dalam surah Al-Baqarah ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Mafhum daripada ayat tersebut, iaitu Allah katakan, jikalaulah kamu berasa ragu-ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba-hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah penolong-penolong kamu selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, jikalau kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang benar. Maka sampai ke hari ini pun tetap juga tak ada siapa pun di kalangan mana-mana manusia, makhluk mana sekalipun yang boleh menyaingi Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keindahan mukjizat Al-Quran, pemeliharaan Al-Quran itu terjamin. Yang mana kita lihat kan, Al-Quran ini telah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang dahulu. 1400 tahun adalah satu tempoh yang sangat panjang. Namun begitu, ayat Al-Quran yang turun kepada baginda Rasul tidak pernah diubah oleh mana-mana tangan manusia, tidak pernah berubah daripada sudut susunannya, tidak pernah berubah daripada sudut walaupun pertambahan satu huruf ataupun kekurangan satu huruf, sehinggalah yang kita dapat pada hari ini. Sebab tu apa Al-Quran yang kita baca ketika ini di Malaysia sama seperti mana Al-Quran yang dibaca di negara-negara lain.
di kutub utara, kutub selatan, negara mana sekalipun, semuanya menggunakan bacaan Al-Quran ayatnya adalah ayat yang sama dan semuanya dalam bahasa Arab. Sebab itu jugalah Allah nukilkan kan dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, iaitu nama lain bagi Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjadi penjaga kepada Al-Quran tersebut. Bermakna Al-Quran ini sampai hari kiamat nanti sekalipun, Al-Quran tidak akan berubah. Dan kitab Al-Quran ini bukan seperti kitab-kitab biasa, bukan seperti buku-buku biasa, dan bukan juga seperti kitab yang terdahulu, kitab samawat yang samawi yang terlebih dahulu turun, yang mana sudah diubah oleh tangan-tangan mereka yang tidak bertanggungjawab, seperti mana kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat yang kita lihat, semuanya sudah diubah oleh tangan-tangan mereka, kaum-kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah dia yang boleh kita kongsikan. Maka para pendengar sekalian, mari bersamalah kita menghayati mukjizat Al-Quran dengan kita fahami isi Al-Quran, dan yang paling penting kita beramal dengan Al-Quran. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.